Okey, cikgu mengajar dari tahun 4 sampai tingkatan 5. Berita yang menggemparkan murid-murid tahun 4 untuk tahun ini ialah mereka akan menduduki peperiksaan. Okey. Mereka akan menduduki. Ini pelajar-pelajar saya lah, bekas pelajar saya. Ini dah lama ni, ini pada tahun. Gambar ni tahun 2020. Mereka ni semua dah masuk University College pun. Okey. Jadi ini seminar saya lah. Dulu saya banyak buat seminar. Okey. Ini berita yang kita dapat semalam. RPN. Do you know what is RPN? Rancangan Pendidikan Negara tahun 2026 hingga 2035. 10 tahun. Is it 10 years? No, sir. Then how many years? 9 years, I think. No, 2026 is 2035 is 10 Oh, years lah. You nine. count from 2026, 27, 28, 29, it will be 10 years, okay? 10 years ni, apa plan kerajaan ialah peperiksaan darjah 4 akan diperkenalkan mulai 2026, fokus kepada subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Hanya sejarah kamu tak ada exam. Yang lain semua ada exam, dan exam ini sepatutnya pentaksiran ataupun peperiksaan ini bakal dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia sendiri. So it's going to be a standard exam for whole Malaysia. Supposed to be like SPM, a standard exam ataupun penilaian-penilaian lain. Kita belum tahu lagi. Kita belum tahu akan dilaksanakan secara berperingkat di sekolah kamu. Lambat laun kamu akan dapat. Jadi standard for 2026, you have a serious business this year. Okay, you have got some serious exams. Okay, jadi semua kena belajar, bukan standard 4 saja. Okay, saya nak tanya kamu, exam ni good or bad? Public exam lah, like SPM. Now, dulu PT3, UPSR for standard 6. Exams are good or bad? Especially for standard 4, I'm asking you. Okay, kamu tuliskan. Kamu tuliskan dalam buku kamu. Tulis, nanti kongsikan idea dengan cikgu. Okay, tulis dulu. Peperiksaan darjah 4 bagi tahun 2026 ni, kamu rasa bagus ke? Tak bagus. Apa kebaikan, apakah keburukan? Okey, saya nak dengar pandangan kamu sebagai pelajar tahun 4, tahun 5, tahun 6 dalam kelas ni. Secara terbuka kamu bagi pandangan kamu. I'm recording this. We are making a video of this. Okay, I'm recording. You can speak your mind. You say what you want to say. What do you feel? Exam at standard 4 level. What do you think? Is it a good thing? Is it a bad thing? What's your opinion? Tuliskan. Jago bagi 1 minit. 1 minit, tulis dulu isi kamu. Okey, mari kita bincang. Kebaikan, keburukan. Okey, siapa ada kebaikan?
Siapa nak bagi kebaikan? Exams are good or Ni bad? saya Ya. Apa kebaikan kamu? memberi motivasi untuk memberi motivasi kepada murid untuk mencapai markah yang cemerlang. Memberikan motivasi. Okey, memberikan motivasi kepada murid-murid. Okey, bagus. Very good point. And Okey, kepada murid-murid. Very good point. Siapa lagi nak tambah? Waruna? Menjadi lebih disiplin, rajin belajar. Okey, pelajar ataupun murid akan menjadi lebih berdisiplin dalam pelajaran. Okay, there will be more discipline because there is exam. Okay, very good point. I want to listen from you. Yes, Shreya. guru-guru dapat menilai tahap kefahaman murid terhadap pelajaran. Guru-guru dapat apa? Menilai tahap kefahaman murid. Guru-guru dapat menilai. At least they will know where you stand. Guru dapat menilai tahap kemahiran murid-murid. Okay, bagus. Nampaknya kamu bersetuju lah. Waruna, do you have one more? Ya, What? murid-murid akan rajin belajar. Murid-murid akan rajin belajar. Okey. Rajin belajar kita dah bagi kan tadi. Murid-murid akan lebih berdisiplin. Okeylah boleh. Murid-murid akan rajin belajar. Mereka akan belajar dengan lebih rajin. Okey. Siapa lagi nak tambah? Saya nak kebaikan dan keburukan sekiranya kamu dapat berikan. Open discussion, okay? Vaishnavi, what say you? Sir, I got keburukan, sir. Oh, you want to say keburukan? Ya. Okay, Vaishnavi. Vaishnavi nak bagi keburukan pula. Ya. Murid mudah rasa stres atau gemetar semasa peperiksaan. Okay, ini sudah pasti akan meningkatkan stres. Stres ataupun tekanan dalam kalangan murid. Okey, murid akan jadi stres. Murid, kamu kata apa? Murid berasa apa? Cemas ah? Gementar nak menduduki peperiksaan. Murid berasa gementar untuk menghadapi peperiksaan. Okay, that's a good point. Ada lagi? Siapa nak tambah baik ataupun buruk? Okey, ada yang bagi jawapan murid merasa rendah diri ya. Syarif, kenapa kata rendah diri? Sebab dia fail lah. Yes. Selepas dia gagal. Okey. Yes. Okey, so kerana ada exam ni masalah dia, murid yang gagal, okey kamu boleh kata murid yang gagal akan berasa apa? Syarif? Rendah diri. Yes. Mereka akan rasa rendah diri lah. Tak seronok lah kalau dia fail. Ini baru standard 4. Ada satu lagi kerajaan nak bagi peperiksaan ujian diagnostik untuk mereka yang nak masuk darjah 1. Usia dia baru 6 tahun. 6 tahun you sit for exam and government will tell you you are okay or not okay. Is that okay? I'm asking you, is that okay? Shall we do that for a 6-year-old? No, sir. No. No. Varuna, you agree or not? No, I don't agree. No, that's what your mother did to you, right? She was pushing you since standard 6-year-old, 4-year-old, 5-year-old. True or not? I don't remember. You don't remember. Okay. Bagus. Idea kamu setakat ni memang saya terima. Okay, walaupun kamu hanya pelajar tahun 4, 5 dan 6. So, saya berasa
bertuah kerana dapat mengadakan perbincangan macam ni dengan kamu yang datang dari seluruh Malaysia dan pelajar daripada pelbagai latar belakang. Ya, Shreya, baik ke buruk? Baik. Baik, nak tambah lagi? Okey, Ya. Shreya nak tambah satu lagi kebaikan. Ya, Shreya. Murid dapat pergi ke sekolah dengan objektif untuk belajar bersungguh-sungguh. Murid akan belajar bersungguh-sungguh. Samalah dengan belajar akan rajin. Murid-murid akan rajin belajar dan akan bersungguh-sungguh. Almost the same, Shreya. Anything No, else? like they have an objective to go to school. Objective to go to school. Oh, okey. Akan lebih rajin pergi ke sekolah. Why not we just focus school? Murid-murid akan rajin pergi ke sekolah. Okay, because they got an objective. Okay, akan rajin pergi ke sekolah. Dulu tak ada exam, macam mereka pun tak kisah sangat. Okay, Waruna ada lagi? Mine is buruk, but it's almost the opposite as the fifth point for baik. Yalah, apa dia? Bila murid rasa rendah diri, mereka tidak mahu pergi ke sekolah. Okey, ini mungkin mengurangkan minat. So menjejaskan minat untuk pergi ke sekolah ataupun minat untuk belajar. Menjejaskan minat untuk pergi ke sekolah ataupun minat untuk belajar, terutamanya untuk pelajar yang gagal ini, okey? Yang tak bagus, pelajar yang belum pandai lagi. Okey, Vaishnavi, baik ke buruk? Done. Anything else? Buruk, sir. Buruk ada lagi. Ya. My one is murid yang sakit atau tidak sihat mungkin tidak dapat menunjukkan kemampuan sebenar. That's okay, Vaishnavi. That's a different issue. Kalau dia sakit masa peperiksaan dia tak boleh buat, that's a different issue. We are talking about exam is good or bad. Okay? Yes, Aris. Teacher, I have kebaikan. Ada lagi? Kebaikan. Kebaikan. Okey, apa kebaikan kamu? Pembelajaran murid akan meningkat. Meningkat. Prestasi murid akan meningkat, kamu kata. Okey, prestasi murid akan meningkat. Okey, kerana mereka rajin pergi sekolah, kerana mereka ada exam, mereka ada motivasi. Okey, mereka rajin, so prestasi juga akan meningkat. Okey, Waruna? Murid-murid akan tahu yang mana murid yang hebat belajar. Murid-murid tahu apa? Siapa yang hebat. Murid-murid tahu siapa yang hebat. Itu baik ke buruk? I don't know. Do you want to look down upon people who are not good? Is that the No, intention? I say look high upon people who are good. Okay. Alright. So mungkin pelajar yang bagus mungkin menjadi inspirasi kepada pelajar lain. Okay, Shreya? Menyebabkan keletihan mental. Menyebabkan keburukan ialah menyebabkan keletihan mental. Ni sebahagian daripada stres lah. Meningkatkan stres dalam kalangan pelajar. Menyebabkan, kamu nak kata menyebabkan keletihan mental. Okay, mentally they will be like very tired. So much work to do, so much homework to do. Exams are coming. Okay. Syarif, Arif ada kata pembelajaran akan meningkat. Okay, fine. Jenny kata apa? Memperlahankan kemajuan pengajaran. Yang mana Jenny memperlahankan? Keburukan memperlahankan pengajaran. Kamu kata itu sebagai satu keburukan. Okey. Alright, bagus. Setakat ni, saya rasa idea-idea yang kamu beri ini memang bagus. Okey, memang
Okey lah, masih kebaikan masih menang. Walaupun kamu beri banyak idea keburukan, terutamanya stres. Sudah pasti, stres ada di mana-mana. Kamu jangan bagi alasan stres. Stres ada di sekolah, ada di college, ada di universiti, ada di tempat kerja. Selepas kamu kahwin, kamu ada anak, ada stres. Tanya mak kamu, tanya ayah kamu, tak ada stres kah? Kemana jua ada stres, but we must manage. Okay, kita patut menguruskan stres itu. Satu, keletihan mental, tak mengapa keletihan ini mental kita pada dasarnya, our brain wants to learn. Human brain is designed to discover and learn. So if you learn something nice, in a nice way, in a nice environment, you don't feel tired. Okay? Berasa gementar, bagus. Berasa gementar is good. Fear is good. No fear, you're not going to study. Fear is okay. Fear is not wrong. You should have some certain amount of fear in you. That's fine. Murid gagal akan merasa rendah diri. Ini memang sukar nak ubat tau. Sebab usia dia masih muda. Baru dah jam 4, dia rasa kawan-kawan dia boleh, dia tak boleh. Dia rasa macam ketinggalan. Okay? Dia terasa macam terpinggir dalam akademik. Okay? Dalam perjuangan hidup dia, dia rasa macam very down lah, not nice. So I think we shouldn't give that feeling to a standard 4 or even a 6-year-old. We should not menjejaskan minat untuk pergi ke sekolah. Yalah, memanglah markah dia rendah, kawan-kawan dia markah tinggi, so dia rasa tak nak pergi. So itu semua keburukan. Bagus perbincangan kita hari ini. Kamu memberi isi-isi yang matang, walaupun kamu pada usia tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okay, very good. But I think your contributions are very, very good today. It's on the spot. Kamu bukan tanya mak pun. Saya yakinlah kamu tak tanya mak, tak tanya ayah, tak tanya chat GPT. Okay, tak rujuk Google, you are thinking. Very good. Yang kebaikan pun bagus. Satu, ada motivation. Memang, kalau saya nak dapat semua A, saya ada motivation nak belajar. Pelajar akan menjadi lebih berdisiplin. Yes, kalau tak disiplin, macam mana dapat keputusan yang baik? Okay, dia akan tidur awal, bangun awal, buat kerja rumah, buat dengan cepat, lebih produktif, jimat masa. Okay, guru-guru pula menilai tahap kemahiran, boleh setuju. Memang inilah yang kita nak buat. Guru-guru nak menilai kemahiran. Kalau tak nilai, susah. Okey, apa kita nak buat kalau kita tak nilai? Murid-murid akan rajin, okey, murid-murid akan rajin pergi ke sekolah, rajin belajar, bagus. Prestasi murid juga akan meningkat kerana mereka rajin belajar, kerana mereka ada matlamat untuk pergi ke sekolah. Okey, bagus, perbincangan yang baik. Tapi kita tak ada pilihan, kerajaan akan buat keputusan. Government has the legitimate power. Kuasa legitimasi. You cannot say I don't like to government. You can say I don't like to your mother, to your father, to your teacher. But you cannot say I don't like to the government. Macam government suruh kamu pakai topi keledar, tali pinggang keledar. Sekarang government kata tak boleh buang sampah kena denda. Okay? You cannot say no. You have to follow. Okay? Jadi peperiksaan darjah 4 bakal diperkenalkan. Saya sedang mengkaji, silibus ini saya sedang mengkaji. Jika perlu saja, jika silibusnya jauh berbeza daripada silibus dulu, kita akan adakan kelas khas, mungkin 1 bulan sekali kelas khas untuk tahun 4 saja. Pelajar lain pun boleh masuk lah, tapi saya nak buat kalau jika perlu. Okay, like maybe 3 months before exam, we can have special classes. That one, you don't worry. You don't worry. Let me study that first. Let me study the changes and the syllabus. Okay, that's a great discussion. Thank you so much.